Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ni saya nak ulas tajuk berat. Tajuk berat ni pasal pensempadanan semula Sabah Malaysia dengan Indonesia. Yang mana lebih tepat Sabah dengan ni lah, Sabah Sarawak dengan Kalimantan lah. Kat mana berlakunya? Dekat Tawau, dekat dengan Tawau tu kan. Okey. Benda ni dah berlanjutan lama tau, dia outstanding kan, tertangguh sampai sekarang daripada tahun yang buat pembatasan ni, perjanjian London 1891. Sampai dia drag sampailah tahun lepas 1892 2025 kan. Dia orang buat memorandum lah, persefahaman MOU kan, antara dua negara, yang mana dia orang ada persepakatan lah, adalah beberapa. Lepas tu sampai sekarang dibincangkan lagi sekali, dan melibatkan 3 buah kampung lah. Okey, 3 buah kampung ni bakal ditukarkan dengan certain jumlah tanah. Okey, masalahnya kat sini, pembangkang kata kalau nak buat nak buat persetujuan ke apa, kena buat perbincangan dululah dekat parlimen kan, untuk bincang kan. Tapi dia orang tak buat kan, macam belum putuskan lagi. Yang mana dengar kata kalau tidak, mana datang info ni kan. Dengar katanya 3 buah kampung ni dekat Kabupaten Narukan, Kalimantan, sebadan Tawau tu, iaitu dekat situ ada 3 buah kampung. Kampung Kabulang Galau, Kampung Lempaya dengan Kampung Telagas. 3 ni yang mana yang saya dapat info, harap betul lah info ni. Dia punya jumlah keluasannya ialah 770 hektar. Nak ditukarkan dengan, nak diberi pampasan lah, gantilah 5,207 hektar. Maksudnya Malaysia dapat 3 kampung ni, yang Indonesia dapat 5,207 hektar tanah. Oh, besar tak? Beza tak? Daripada 700 dia dapat 5,000. Besar lah kan. Besarnya dia punya tanah tu dapat sebagai pampasan kan. Itu yang menimbulkan tanya-tanya tu. Saya dah cari dah, saya tak tahu 5,000 hektar, 5,207 hektar ni dekat kawasan mana dia bagi. Kat Paya Bakau ke macam mana? Tanah dia, sebab kita penilaian tanah ni dia berbeza tau. Macam contoh kan, tanah di KL dengan tanah di kampung berbeza. Dia nilai dia tak sama. Macam dekat bandar KL lagi mahal lagi daripada dekat sini, dekat kampung. Tu walaupun saiz sama. Contoh lagi, tanah Bendang tak sama dengan tanah apa, tanah kelapa macam tu. Kan beza tu. Dia nilai tanah ni dia bergantung dengan tempat tu macam mana. Faham tak? Jadi saya nak tanya, adakah 3 buah kampung ni mempunyai emas atau lumbung emas yang boleh menyebabkan dia pertukaran dia begitu besar? Kan nilai kan tak sama kan. Bila berbeza saiz ni, mesti nak samakan nilai tu. Kenapa nak samakan nilai? Faham tak nilai dia, walaupun saiz tak sama, tapi nak samakan nilai tu macam mana? Kena apa yang menyebabkan boleh bagi? Kalau tapi dah dinafikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, benda ni tak betul lagi, tak tepat lagi dia kata. Jadi saya nak tanyalah, 5,207 ni contoh, kalau betul lah, dekat mana tu? Dekat mana kawasan tu? Kan kalau kita tengok kan, ni saya suka bayang-bayang kan. Kita cuba bayang, kalau 1 hektar tu kita tanam pokok sawit. Pokok sawit dalam 1 hektar tu, dan saya tengok 126 hingga 156 batang pokok boleh tanam kat situ. Lepas tu boleh menghasilkan 1.25 hingga 2 tan. Kalau 1 tan tu berapa? 1 tan kelapa sawit, saya dah tengok harga dapat 1,000 hingga 1,100 untuk tahun ni lah. Untuk ni saya tengok untuk Januari 2026 lah.
Dah 1000 tau. 1 hektar tu kalilah dengan 1.25 atau 2 tan. Okey, saya ambil yang rendah. Contoh kalau 1000 sebulan dapat. 1000 kali dah dengan 5207. Dan berapa dapat? Berapa dapat sebulan? Untuk kalau kita tanam sawit dia untuk 5207 tu berapa? 5.207 juta tau. Kan banyak tu. Apa yang menyebabkan tu? Tapi ialah prosesnya nak ratakan, nak buat tanam saya adalah dia punya duitnya kena pakai. Tapi nak katakan kalau tak ada tanah tu gunanya banyak tau. Macam kat mana tu yang menyebabkan? Mesti kena value dia, nilainya mesti sama lah kalau nak gantikan tu. Dia mesti ada sebab kan. Itulah saya nak cakap. Saya tak tahu apa kesudahannya dan saya pun tak tahu. Saya bertanyalah kenapa boleh jadi itu dan kenapa dan betul ke tak tepat, apa penyelesaiannya, dan harapkan benda ni boleh diselesaikan dengan baik dan rakyat pun puas hati. Kenapa? Jelaskan kenapa dan bincanglah kat parlimen biar sama-sama nak tahu kan. Saya tak pandai sangat tapi saya cuba bagi tahu pendapat saya yang saya tahulah sikit-sikit lah pasal tanah ni. Okey, itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.